Ada satu kali tu saya masa tu bagi bonus besar lepas menang FA Cup. Bukan FA Cup, lepas menang saya tak tahu FA Cup ke. No. Sumbangsih. No, FA Cup. Masa tu FA Cup yang final dekat sini. Kita lawan KL. Jadi saya pun lepas dah habis tu berjumpa lah dengan semua player. Bagi bonus besar semua. Semua tengah duduk, relax. Dan saya pun bagi nasihat. Duit bila dapat, masuk bank. Buat saving, jangan belanja. Kau ni masih muda, fikir masa depan, gini-gini. Lama saya bercakap ni, bagi nasihat ni. Dekat nak, boleh katakan 10 minit. Nasihat berkenaan dengan apa nak buat dengan duit. Jangan percaya orang. Kalau orang minta letak duit kat saham ni apa benda, sabar dulu. Jangan gopoh. Bila kita tak ada duit, kita tak ada kawan. Bila kita ada duit, semua orang nak jadi kawan kita. Saya pun nasihat. Dah adalah seorang player muda saya ni yang dah main di Kuching ni. Besok dia pergi belinya Mercedes. Ya Allah. Aku nasihat kau dekat 15 minit untuk jaga duit. Dia pergi belinya Mercedes.